Okey, so kita sambung. Seterusnya adalah luas poligon. Kalau luas poligon ni, dia kan bentuk dia poligon. Poligon ni maknanya bentuk dia bertutup. Macam ni. Jadi dia ada luas. Bila dia ada luas, kita tak belajar cara untuk mencari luas dalam tu kalau menggunakan apa? Kalau menggunakan koordinat. Kita tak belajar. Jadi apa kita buat? Kita akan pakai rumus dalam geometri koordinat. Kalau kita nak mencari luas, kita akan pakai macam ni rumus dia. 1/2. Kenapa pen saya ni makin kecil pula ni? Sekejap. Okey, 1/2. Ni rumus dia. Lepas tu ada modulus. Lepas tu awak susun setiap satu dia punya koordinat. So A dulu. Kalau A, -3, -3. Macam tu. Lepas tu B pula 5, 2. Susun macam tu. Lepas tu C 0, 7. Lepas tu masuk balik semula A, -3, -3. Konsep dia senang je. Kalau A, dia pergi B. B, dia pergi C. C, mesti tutup. Baru dia jadi poligon. Wajib tutup. Okey. Bila dah sampai sini, apa awak buat? Setiap satu ni, okey. Untuk nak darab tu, awak guna sama ada awak nak ke atas dulu macam ni, ataupun ke bawah dulu, mana-mana pun boleh. Okey, sekarang kalau saya guna ni dulu macam ni. Okey, jadi awak tulis apa? Modulus tu biar kekal. Okey, -3 darab dengan 5. Macam tu. Mesti tambah 2 darab dengan 0. Mesti tambah 7 darab dengan -3. Tutup besar. Lepas tu awak letak tolak. Lepas tu awak buat pula pendaraban antara 2 macam ni. Jadi kurung besar balik, -3 dengan 2. Tengok warna hitam. Mesti tambah macam tadi. 5 dengan 7. Mesti tambah 0 dengan -3. Tutup balik, letak palang macam tu. Lepas tu awak kira macam biasa semua dalam ni. Jadi kalau dalam ni -15, tambah 0, tolak 21. 1/4. Tolak. Okey, kira dalam sana. -6 tambah 35, tolak 0. Tutup. Kira lagi. Sini akan jadi negatif. Berapa tu? 36. Tolak. Sini akan jadi positif 29. 29. Tutup. Okey. Kira lagi akan dapat negatif 65. So, bila letak modulus, negatif akan jadi positif. Jadi, 1/2, 65. Macam tu. Jadi darab macam biasa. Nanti akan dapat jawapannya. Itu cara macam mana kita nak cari luas poligon kalau menggunakan geometri koordinat. Maknanya dia ada koordinat. Itu je cara dia. Senang. Simple. Okay, tapi ingat step dia lah. Jangan lupa. Okay, jadi kita tengok contoh yang kedua. Awak kalau tak faham ni, awak ulang banyak kali. Okay, sebab saya dah buat video ni ulang banyak kali. Okay, cuba kita tengok yang kedua. B tu. Okay, sama macam tadi. 1/2 palang. Okay, susun. Tak kisahlah kau nak Q dulu ke R dulu ke P dulu. Mana-mana je. Kalau nak P dulu, -4, 6. Lepas PQ, -9, -3. Lepas tu R, 2, -2. Mesti tutup balik dengan P. Kalau awak tak tutup, maknanya bukan poligon. Faham tak? Dia mesti tutup. Okey, lepas tu, darab lah. Suka hatilah awak nak mana dulu. Tak kisah. Okey. Bila darab, mesti buat 6. Darab -9. Okey, lepas tu, seterusnya mesti tambah. -3 darab 2. Macam tu. Tambah. Macam tu konsep dia. -2, -4. Tutup besar habis. Lepas tu, antara kedua-dua nanti kena buat apa? Tolak. Tolak. Wajib tolak. Buat balik kurungan besar. Okey, lepas tu buat anak panah supaya kita tak lost. Okey, jadi -4 dengan -3 kan? Tak kisahlah mana-mana awak nak letak dulu. -4, -3. Lepas tu mesti tambah. Wajib tambah tu. Mana merah? Merah. -2, -9. Tambah. Macam itulah. 6, 2. Tutup besar. Palang balik. Lepas tu, kira macam biasa. Tolak. Kira macam biasa. Tutup. Lepas tu tengok. Okey. So, jadi kalau kita kira yang atas ni, kita tengok. -5, 4. Ni hati-hati tolak 6. Tambah 8. Ni 1/4. Tolak. Kalau nak kira direct pun boleh. Tak ada masalah
Sebab yang ni saya tak ada kalkulator ni, saya kira satu-satu. 12 tambah 18 tambah 12. Tutup. So, nanti atas tu akan jadi berapa tu? Negatif 60, 68. Negatif 60 tambah 8. Negatif 52. Tengok cek lah. Tolak. Sini akan jadi 42. So, setengah negatif 94. Bila negatif je, positifkan dia je. Sebab kita ada modular. So, selesai. Kalau lah awak dapat jawapan dia positif. Contoh, dekat modular sini awak dapat positif. Tak payahlah awak jadi negatif pula. Positif-positif lah, kekal. Faham? Dia kalau kita dapat negatif je, nanti dia akan jadi positif. Itu sahaja. Jadi, konsep ini sama. Tengoklah. Yang nombor 3 ni pun sama. Buat simple je untuk luas poligon. Faham Jadi kalau nanti awak jumpa segi 4. Nanti dia bagilah segi 4 contoh. Nanti dia ada sini koordinat. Susun. Tak ada masalah. Sama konsepnya. Susun. Elok dah 4-4. Tutup balik dengan koordinat yang pertama tadi. Wajib tutup balik. Lepas tu ulang jalan macam biasa. Okay. So itu adalah untuk luas poligon.